Assalamualaikum. So kembali Faiz Semut. Kita hargailah seseorang. Bukan sebab apa tau. Mungkin kau tak perasan tau, dia ada dengan kau, dia selalu caring dengan kau. Mungkin dia tak tunjuk benda tu. Mungkin dia tak macam orang lain yang jenis tunjuk kan, gila-gila babi semua. Mungkin tak. Mungkin cara dia dengan cara dia yang simple kan. Tapi bagi aku, kau hargai je setiap apa yang dia dah buat dengan kau. Kau hargai je. Jangan sampai one day bila dia dah hilang nak buat benda tu, dia dah hilang nak caring pasal kau. Waktu tu kau nak cari-cari dia, waktu tu dah terlambat lah dia. Waktu tu kau akan menyesal semua hidup. Kau nak menangis ke, kau nak meraung sekalipun, waktu tu dah terlambat. Ibaratkan nasi sudah jadi bubur, apa boleh buat? Sebab tu aku nak cakap, selagi dia ada kat depan mata kau, selagi dia masih caring pasal kau, masih lagi peduli pasal kau, kau ambil berat je. Kau balas je effort yang dia dah buat pada kau. Kau jangan sombong dia. Tu.